Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Bantuan MY. Perhatian kepada semua penerima sumbangan tunai rahmah atau STR 2026. Jika anda sedang menunggu pembayaran fasa 3 dan sudah melihat tarikh 17 Ogos tersebar di media sosial, ada satu perkara penting yang perlu diperjelaskan. Tarikh 17 Ogos 2026 belum boleh dianggap sebagai tarikh rasmi pembayaran STR fasa 3 selagi belum disahkan melalui pengumuman kerajaan. Semakan maklumat rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia menunjukkan STR fasa 3 memang termasuk dalam jadual bantuan STR 2026. Namun tarikh khusus pembayaran masih akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi, apabila ada pihak mengatakan bayaran akan bermula pada 17 Ogos, tarikh tersebut perlu dianggap sebagai jangkaan dan bukan tarikh yang telah disahkan. Perkara ini penting kerana ramai penerima mungkin terus menganggap tarikh yang tular sebagai keputusan muktamad. Sedangkan, pengumuman rasmi daripada Kementerian Kewangan dan LHDN merupakan rujukan utama bagi menentukan tarikh sebenar pembayaran. Untuk STR 2026, pembayaran fasa 2 kepada penerima sedia ada telah bermula secara berperingkat pada 10 Mac 2026. Bagi fasa 3 pula, jumlah bayaran bergantung kepada kategori dan kelayakan penerima. Tarikh rasmi permulaan pembayaran fasa 3 masih perlu menunggu pengumuman kerajaan. Maksudnya, jangan terus membuat kesimpulan bahawa semua penerima akan menerima bayaran tepat pada 17 Ogos. Sekiranya pembayaran ditetapkan pada tarikh tersebut, pengesahan rasmi akan menjadi rujukan. Jika tarikh berubah, penerima perlu merujuk kepada kemaskini rasmi dan bukannya maklumat yang tersebar tanpa sumber yang jelas. Penerima boleh membuat semakan melalui portal rasmi STR untuk mendapatkan perkembangan mengenai status kelayakan dan maklumat pembayaran apabila kemaskini tersedia. Bagi kaedah bayaran, STR boleh dikreditkan terus ke akaun bank pemohon atau pasangan. Dalam keadaan tertentu seperti tiada maklumat akaun bank atau gagal kredit, bayaran boleh dibuat secara tunai melalui kaunter bank simpanan nasional. Kesimpulannya, tarikh 17 Ogos 2026 masih belum boleh dianggap sebagai tarikh rasmi STR fasa 3. Jangan panik dan jangan terlalu bergantung kepada tarikh yang tular di media sosial. Yang paling penting ialah menunggu pengumuman rasmi daripada pihak kerajaan. Sebaik sahaja tarikh pembayaran disahkan, barulah penerima mempunyai rujukan yang tepat mengenai bila bayaran akan bermula. Jika anda merupakan penerima STR, teruskan membuat semakan melalui saluran rasmi dan pastikan maklumat peribadi serta akaun bank berada dalam keadaan yang betul. Jangan mudah percaya kepada mesej atau pautan yang meminta maklumat perbankan atau data peribadi atas nama STR. Buat masa ini, 17 Ogos hanyalah tarikh yang sedang diperkatakan dan belum disahkan sebagai tarikh rasmi pembayaran fasa 3. Kita tunggu pengumuman seterusnya daripada pihak berkuasa. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe Bantuan MY untuk mendapatkan perkembangan terkini berkaitan STR, SARA dan bantuan kerajaan. Jumpa lagi di video seterusnya.